Tahu tak sekarang scammer boleh curi info perbankan anda? Semuanya bermula dengan hanya satu mesej yang ada pautan pembayaran yang nampak macam betul tapi sebenarnya tidak. Inilah scam malware. Scammer akan pancing anda dengan tawaran yang menarik. Lepas tu, mereka akan hantar satu pautan untuk anda buat pembayaran. Anda pun masukkan info perbankan tapi itu rupanya laman web palsu. Mula-mula, mereka akan minta info peribadi anda. Kemudian menyuruh anda muat turun fail APK. Tanpa anda sedari, anda telah membenarkan scammer untuk mengakses telefon anda dan meluluskan transaksi bank. Takut kan? Nampak macam mudah tapi anda kena beringat, apa-apa pun jangan klik pautan yang diberikan oleh pihak ketiga walaupun promosi itu nampak menarik. Lagi-lagi kalau nampak perkataan APK dekat fail tu. Jangan sesekali klik dan muat turun. Kedua, hanya masukkan butiran log masuk anda di laman web rasmi bank anda sahaja. Pastikan anda di laman web yang betul. Sentiasa semak gambar dan frasa keselamatan sebelum log masuk. Kalau tak sama dengan frasa keselamatan yang anda guna, terus tutup laman web tu. Akhir sekali, hanya muat turun aplikasi daripada gedung rasmi sahaja seperti Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Ingat, jangan kena scam.